Biasanya kalau nak diet, orang datang tempat ni dia pilih macam nasi ayam kan. Kita buat lagi ekstrim, kita tak makan nasi ayam, kita makan benda lain. Si roti pun boleh juga. Ni roti seafood, ikan. So ni RM4.5 dapat 2. Ni okey ni. Tapi bolehlah ni, satu ni. Abang, oh bang, karage ni apa bang? Ayam bagian apa? Isi, bagi saya ni bang. Adik nak satu. Sama-sama. Masya Allah. Ambil terlebih nak bagi satu. Allah Akbar. Macam sedap. Agak-agak ni 100 gram tak aku ambil. Ini rasa macam 1 gram. Macam 1 gram. 2, kau satu, aku satu. Dia ada apple kari 4 lapis. Dia ada sambal ikan bilis. Allah, semua sedap. Potato. Okay, so we make it for fun. So kita ambil apple lah. Mesti manis kan. Sedap. Semua RM18.35. Saya tak nak borak klise sangat pasal kalori ke apa-apa, sebab kalau you guys nak tahu, saya memang tak kira kalori dah lama dah. Yang pertama sebab saya training, so kalori intake saya memang tinggi. Tapi untuk memudahkan anda dalam berdiet, kadang-kadang kita nak enjoy, kadang kita tak ada makanan lain kan. Ni yang kita ada. Kita ada roti tuna, kita ada sayur juga, fiber sini, walaupun ada mayones. Tapi senang kenyang loh makan roti. Juga kari 4 apple. Ini kita ada ayam. Ayam 150 gram tau. Dan dia potongan ayam, ada bahagian perut, bahagian dada. Dia campur sekali lah. Kalau 150 gram ayam, sebenarnya dalam 45 gram protein ada. Kalau you guys makan macam ni dengan lemak kan, kalau tak nak makan, tak payah makan. Letak tepi. Betul, kenyang memang ganti kenyang kan. Nak diet tak semestinya strict diri anda. Saya juga masih lagi berenjoy. Penting cari makanan yang buat you kenyang lebih lama. Dan pada kadang protein dia memuaskan hati, ikut keperluan anda. Ganti boleh kuruskan badan. Sebab orang yang nak kurus ni, kalau protein dia tak tinggi, ikut berat badan. Sebab kita pun akan muak makan macam ni hari-hari. So apa salahnya, bukan selalu kan. Dia kata kari 4 apple. Kenapa aku rasa kari 4 ikan bilis? Tak apa, ikan bilis ada protein. Tapi pedas lah ikan bilis je. Ikan apple lah. Bukan. Itulah dia kata kari 4 apple kan. Aku tu terbakar gila macam ni. Ingat, makanan tak buat kita gemuk. Yang buat kita gemuk adalah tabiat pemakanan kita. Follow saya kalau korang nak lagi banyak tips pemakanan mudah. Lagi-lagi bagi nak fitkan badan, nak kuruskan badan tu. Jangan bagi mereka sibuk bekerja tu.